komentator yang kita tengok tu semua mencelapak ya. Dia nak goi harum sekali semua. Kita kena tengok satu-satu lah. Okey, isu tabung haji. Sebab apa? Kerugian, ada ketirisan. Kemudian ditubuhkan RCI. Selepas siap RCI tu, laporan dia dipapam kerajaan dulu, Perdana Menteri dulu. Sepatutnya boleh didedahkan dah siap. Tapi tak dedah. Bila tiba zaman kerajaan sekarang ni, tiba-tiba ada orang duk riuh. Menjerit, suruh dedah. Maka dibuatlah pendedahan. Laporan tadi yang dah siap punya lama. Bila buat pendedahan di dalam Dewan Rakyat, puak pembangkang sebahagian daripadanya keluar Dewan. Sebab alasan dia Perdana Menteri tak adil. Lekeh sangat. Kemudian dalam duk berbincang apa semua, duk bahas dalam Dewan Rakyat tu, YB Hulu Langat ataupun MP Hulu Langat, YB Sani, cakap dia pun lepaslah ayat-ayat sindiran dia. Tak apa, sakau pun tak apa, asalkan Melayu, asalkan Islam. Habis. Bukan takat sebahagian yang ada dalam Dewan Rakyat tu saja tak faham sindiran tu, sampai di luar. Profesor Mat Dia, pakar di luar bidang bahasa, tak faham bahasa ni, mengaji jurusan agama, dia nak condemn bahasa. Macam-macam. YB Sani ni menghina orang Melayu, menghina Islam. Faham gila. Ayat yang disampaikan oleh YB Sani itu adalah untuk menyedarkan kita ni orang Melayu, kita ni orang Islam, bahawa selama ini kejadian-kejadian sakau mencuri ini dilakukan oleh orang-orang kita, orang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Sepatutnya kita malu tu. Malu sungguh masa kita ni kuat mencuri kaki sakau. Tapi tidak. Dibuat naratif yang menyimpang. Semata-mata nak tarik perhatian penyokong. Penyokong bila tak fikir, pakai. Sebab pemimpin dia pernah bercakap, boleh kata bila ada jenama Islam, ada pihak cuba nak aibkan, nak jatuhkan. Jadi institusi yang nak lingkup tadi ni dibuat penyelamatan untuk apa? Kita nak cari tang mana ketirisan, tang mana pi duit tu, siapa buat pelari, siapa curi, siapa sakau. Bukan kita nak cari perkataan sakau dalam laporan tu. Sakau tu istilah di mana-mana pun kita boleh cakap. Kalau tak tulis dalam buku pun, curi alias sakau, sama yang makna dia. Habis di mana letaknya pemikiran kita dalam isu-isu yang macam ni? Kita ni terpancing dengan emosi, sentimen yang dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, masalah politikus. Politikus saja dia cari pengaruh, cari sokongan, bawa pergi ikut tepi, menyimpang, lari pada maksud asal. Kita ambil secara mudah, secara ringkas. Orang kita mencuri, malu lah. Orang Melayu curi, orang Melayu yang beragama Islam curi, kita rasa malu lah. Patutnya kita rasa malu. Dan kita patut bersyukur kerana tabung haji telah diselamatkan. Satu lagi duk dendang sebelum laporan ni keluar, bahawa aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Hari-hari yang si penyokong mengikut dia percaya bulat-bulat. Sampai ke hari ni bila orang kata tak ada dalam laporan tu menyatakan bahawa aset tabung haji dijual kepada bukan Islam, tak percaya.
duk usung fitnah tu. Ini bahaya dah. Ni mentaliti orang kita. Apa yang mereka mahu kita pun tak tahu. Sebenarnya nak apa? Nak melingkupkan, nak maju. Lah bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Sikit hari orang akan bercakap tentang patriotisme. Semangat kenegaraan. Kesetiaan kepada negara. Kita sebagai rakyat, kerajaan yang mentadbir negara kita, kerajaan Malaysia, walau didokong oleh parti mana sekalipun, kita kena sokonglah demi negara. Kalau kita duk kecam kerajaan, duk kira nak penjatuh kerajaan, di mana semangat patriotisme kita? Takkan kita nak melengkak dalam gua yang sama. Tak mau keluar langsung. Tengok dunia luar. Tak mau buka langsung pemikiran kita. Sepatutnya kita jangan berkompromi dalam soal curi-mencuri ni. Walaupun melibatkan orang kita, bangsa kita beragama Islam. Jangan kompromi. Ni tak timbul soal nak jatuhkan nama bangsa atau nama agama, nak aibkan bangsa, nak aibkan agama. Tak ada. Tak ada langsung kaitan dia. Kaitan dia sekarang ni kita nak ketelusan, nak bersihkan negara ni daripada penyakit mencuri ni sejak daripada dulu sampai ke hari ni. Sepatutnya kita seronok lah bila ada pihak yang nak bersihkan penyakit yang membarah sejak dulu kala lagi. Mencuri ni. Daripada atas sampai bawah. Duk riuh pasal dadah musuh nombor satu negara. Ramai penagih-penagih syak dadah. Bahaya musuh nombor satu negara. Benarnya bukan. Dadah tu bukan musuh nombor satu negara. Musuh nombor satu negara ialah rasuah dan penyelewengan dan pengkhianatan. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Kalau boleh cegah tu, dadah ke apa semua ni, di jalan sosial ni, dengan sendirinya akan berkurangan. Jadi jangan sembang lah. Walaupun pakar tinggi langit mana pun, padakai fikir. Rati betul-betul. Fikir secara waras, secara matang yang duduk sebut selalu tu. Politik matang tadi ni. Kalau keadaan ada macam Allah ni, matang tak mana. Tak payah guna istilah tabayun ke apa, tak payah. Guna istilah mudah-mudah. Dengar apa-apa satu, relax. Cek sumber. Pastikan sahih ataupun tidak. Tu. Tak payahlah duk guna istilah tabayun. Sembang saja ya, tapi tak pernah pun tabayun. Terima bulat-bulat. Masuk ke adat. Tak ada adab lah. Pemimpin ni aja cakap kok sedap mulut, maki hamun, kutuk hina orang. Jadi kita nak lahirkan generasi yang beradab. Kita yang menjadi contoh kepimpinan melalui teladan. Dr. Mahathir kata dulu, zaman dia slogan tu. Tak ada lah ni. Caca merba. Takat sembang lah. Dipersilakan mengecam kepada tuan-tuan yang suka mengecam. Tak ada masalah.